Ali. Pak Ali. Pak Ali. Ali. Ha? Dia panggil. Boleh. Nak order ke? Pak Ali. Order. Hey, saya Along lah, lama tak jumpa, long time no see. Awak muka macam tak kenal sama saya. Saya Along lah. Kenapa awak ni? Tengok betul-betul saya Along lah. Biar saya terangkan sebab saya sudah penat menangis. Ya. Saya pun penat tengok you peluk. Along mana ni Along? Awak tak ingat ke? Tak ingat. Saya adalah Along Kang. Along Kang. Anak kepada Akang Kang. Akang Kang. Ya. Datuk saya. Datuk. Akang Kong. Akang Kong. Let me refresh. Nama you Along Kang. Bapa dia Akang Kang. Atuknya Akang Kong. Cucu ini si Along Kang, cucu si King Kong. Cuma tak ada bulu je. Alamak, kamu tak ada bulu lah. Apa ni kamu datang yang besar Kang? Duduk. Kau ni apa pasal kau datang? Kau bawa dia, kau patutnya kau dah duduk. Aku tak kejut tau. Memang ini macam ni bawa dia, memang bawa kat sini. Baru aku. You pun cakap lah. Berapa lama dah? Tu. Kat bawah tu. Tu. Bawah. Asal duduk bawah ni? Saya cakap sila duduk. Sila. Duduk. Terima kasih. Oh, saya sungguh gembira dapat berjumpa dengan Pak Ali. Kami dulu semua sekampung dekat Muar Johor. Johor. Setahu aku kampung kau kat Penang. Johor. Bagus. Johor. Seronok betul rasa tu. Yalah. Ramai Baguslah, mesra macam ni memanglah seronok kan. Tapi saya rasa pelik lah. Kenapa tiba-tiba Pak Malik bawa datang cucu cicit King Kong datang sini? Ni dengar ni. Along ni memang saya yang bawa dia. Sebab nak uruskan pasal ni tempat ni. Kalau boleh tempat tanah sekarang ke ni kan. Jual aja lah pada si Along ni. Ya. Pak Ali. Ya. Harga dan segalanya semua boleh bincang. Berapa awak nak? 50,000? Allah banyaknya duit. 100,000? Ya Allah bagi banyak. 150,000? Allah Tuhan. Allah. 200,000? Ya banyaknya. 300,000? Ya. 400? 5? Nak tengok? Ambil semua. Ya Allah. Kutip. Jangan. Saya kasih. Nanti. Briefcase sekali dikasih. Ya Allah, kau ambil briefcase dulu. Nanti. Kenapa pula? Nanti Pak Malik jangan. Pasal? Objection. Apa objek pula? Saya tak setuju dengan cadangan Pak Malik ni. Tiba-tiba pula. Yalah, sebab apa? Tanah ni, tanah Pak Ali. Tanah ni dah sekangkang kerja. Pak Ali nak usahakan buat macam-macam, nak buat kedai, dapat untung. Pak Ali ni senang-senang je lah nak jual. Ini yang buat aku berangin tu. Aku betul-betul berat. Sekarang kera ni lah aku nak jual pun. Lagipun aku ni broker. Bila aku broker, aku berhak untuk jadi broker untuk jual beli. Ya, jual lah. Supaya tengok saya banyak duit ni. Supaya aku boleh dapat komisen. Ini aku pernah cari, mesti aku nak komisen. Nanti ni Mak Malik. Apa? Apa? Along Kang. Saya bukan rambang mata tengok duit ni sangat puluh ribu ni. Saya tak ada heran, tapi saya heran juga sebenarnya. Tapi bukan apa, aku takkan korang dah lupa. Korang tahu kan masalah aku yang aku pernah cerita kat korang. Aku banyak hutang Along, aku hutang bank, aku hutang aku hutang acu. Semua aku hutang, betul tak? Kalau kau tak ingat juga cerita ni, aku bagi korang ingat. Kau dengar cerita ni. Cerita mana? Once upon a time. Bila teringat tentang hutan Kasar-risau hati jadi bimbang. Kalau terlambat kita bayar, mereka kan call dapat surat lawyer. Bunga kan naik, makin bertambahlah hutang. Bank nak pinjam susah dapat, kena jaga rumah atau tanah. Tapi ku usahakan pinjaman sama kawan juga setara marah.
jual je. Jangan jual. Jual. Jangan jual. Apa pula jangan pula? Kau sibuk pula. Jangan kena jual-jual lah. Banyak cakap. Pak Malik tak dapat balik ke? Pak Lee, jual Pak Lee. Jual je. Tak ada, Pak Lee, jangan. Jangan. Jual Pak Lee balik dapat duit banyak. Dapat. Jangan dengar cakap dia duit tu semua tak bermakna. Tanah ni lagi bermakna. Tak payah. Tapi elok jual. Kalau jual beli tanah lain. Alah, lagi besar. Tak ada. Jangan jual. Ingat. Jangan jual. Jangan. Tanah pusaka. Kata jangan jual. Apa pula jangan jual? Jangan jual. Pula tadi kata. Jangan. Jual aja. Jual jangan jual. Apa salah? Mira, tolong. Jangan rosakkan minda aku. Pening aku lah. Aduh. Ni. Larat aku lah. Apa yang nak rosak? Apa yang nak rosakkan sangat Pak Lee? Abang Pak Lee pula kita bahaya ni. Dengar ni. Ya. Apa nak rosak? Ini kalau tak pasal aku ada hari tu kan, yang 2 orang along tu, memang kacau dia buatnya. Hancur kau. Alah, Pak Malik. Sudahlah Pak Malik. Tak payahlah Pak Malik buat hero dekat sini pula. Tolonglah sikit. Pak Lee. Ni saya nak tanya lah dengan Kau jangan dengar tu ni. Tak apalah, Malik. Pak Lee, dengar. Dan nak tanya Pak Lee ni. Apa tujuan Pak Ali yang Pak Ali pergi pinjam duit dekat Along tu? Bisnes Pak Ali ni okey apa? Popular apa? Warung Pak Ali ni sakit. Dia dah pinjam, dia punya suka lah duit dia. Wah. Cuba cerita. Memang semua orang kenal. Siapa tak kenal warung Pak Ali? Siapa tak kenal mi goreng Pak Ali? Pak Ali pun kenal dia orang enggak semua? Tongkat Ali? Tongkat Ali. Siapa tak kenal? Semua orang kenal. Muhammad Ali. Siapa tak kenal? Semua kenal. Tapi masalahnya macam aku cerita kat korang tadi. Semua pelanggan-pelanggan aku tu dah makan, semua cabut lari. Semua berhutang je dengan aku. Tu baik sangatlah, baik hati sangat juga hal ni. Semua geti makan tapi tak tahu nak bayar. Aku nak buat apa dengan diorang-diorang yang hutang tak bayar tu? Inilah. Memang saya tak suka sangat dengar kalau orang berhutang tau. Apa salahnya kalau bayar? Betul tak? Betul. Sinilah. Pak Ali, apa kata sekarang ni Pak Ali pergi keluarkan buku Pak Ali tu. Tengok siapa yang hutang kat dalam tu. Saya dah sedia ni. Saya memang nak boxing dia je. Pak Ali dah memang boxing kau nak karate. Karate. Cakap betul. Sebab kalau kau karate, aku boleh silat. Ni, Ali, kau pergi cek, kau pergi periksa. Buku 35. Kau pergi periksa tengok siapa yang berhutang tu. Kita nak tahu. Nama dia orang tu. Nama. Boleh periksa. Sebut je. Kau nak tolong nak pukul. Ni karate, dia karate. Saya. Nampak ni, nampak. Ambil Hacit. Okey. Silat ni. Tak apa aku ambil. Hacit. Ni bau bunga. Hacit. Apa hacit? Kau sakit ke apa? Inilah step lah. Step. Hacit. Ya, dah ada. Ada. Okey. Antara buku-buku lah. Ya. Sebutkan nama. Biar kita orang cari. Betul. Kita tak takut. Silat dah buka dulu. Cuba. Apa-apa jadi kat orang aku tak campur tau. Bukan aku yang suruh. Itu hal kita. Betul kan? Betul sebut. Baik aku sebut nama dia. Okey, keputusan dah pun ada.